Melayu sepakat Islam berdaulat. Melayu dan Islam, dua nama yang sudah sebati kesan garis sejarah yang panjang. Di mana ada Melayu, maka di situ juga ada Islam. Melayu alamnya luas, seluas lautan yang tidak bertepi. Ia adalah satu kumpulan manusia yang bertamadun, mahir di dalam pelayaran, menguasai ilmu falak, kaya dan hidup dengan tertib. Melayu kuno berpegang kepada fahaman animisme dan dinamisme. Kedatangan Hindu dan Buddha tidak berjaya mengubah fahaman ini. Satu-satunya agama yang berjaya mengeluarkan kaum Melayu dari fahaman animisme dan dinamisme ini adalah Islam. Kaum Melayu telah menyebut Islam lalu mengubah rupa paras mereka sehingga menjadi bangsa Islam. Islam datang ke rantau Melayu seawal zaman permulaan Islam lagi. Menurut rekod sejarah Cina, pada abad pertama Islam, orang-orang Islam di tanah Arab telah pun membuat perkampungan di bahagian barat Sumatera Utara. Diperkukuh lagi dengan bukti utusan yang dihantar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah pertama kerajaan Bani Umayyah kepada Lokitirvanam, Raja Sriwijaya. Pengislaman Raja Srindravarman, Raja Sriwijaya, seterusnya pula berlaku pada tahun 718 Masihi di Jambi. Malah penemuan batu nisan Syekh Abdul Qadir Shah Alirah di Tanjung Nengih, Langgar, Kedah, bertarikh 290 atau 291 Hijrah bersamaan 904 Masihi menguatkan lagi fakta bahawa Islam sudah bertapak di alam Melayu berkurun-kurun lebih awal dari zaman Melaka. Penambahan ribuan perkataan bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa Islam. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa utama kaum Melayu, menggantikan bahasa Sanskrit dan Jawa. Tulisan Melayu silam seperti Pallawa, Kavia, Lampung, Pasemah, Rencong dan lain-lain telah digantikan dengan tulisan Jawi yang diambil dari huruf-huruf Arab. Dicipta huruf Ca, Nga, Pa, Ga dan Nya untuk menyempurnakan penciptaan tulisan baru ini. Bahasa Melayu dan tulisan Jawi telah menjadi satu ciri Islam yang sebati bagi kaum Melayu. Perkembangan bahasa Melayu dan tulisan Jawi memangkinkan kelahiran ulama dan karyawan Islam Melayu seperti Hamzah Fansuri, Abdul Rauf Sengkeli, Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Mustafa Fa'al-Fatani, Tuan Tabal, Tok Kenali dan Syekh Nuruddin Al-Raniri. Mereka telah menulis ribuan kitab agama, tetapi malangnya, manuskrip penulisan ulama-ulama Melayu ini tidak semuanya sampai kepada generasi hari ini. Kaum Melayu bukan sahaja menerima Islam dari sudut ilmunya sahaja, malah bersungguh-sungguh menyebar dan mengukuhkan kuasa Islam di seluruh Nusantara sehingga ke Sulu dan Mindanao. Penemuan batu nisan lama seperti yang ditemui di Champa dan Gresik, Jawa bertarikh akhir abad ke-11 membuktikan penyebaran dan pengukuhan Islam oleh kaum Melayu di Nusantara. Di samping itu, setiap tempat yang sampai dakwah Islam akan bertubuhlah bersamanya kerajaan-kerajaan Islam. Melaka di bawah Sultan Mansur Shah telah menghantar mubalik-mubalik Islam ke sepanjang Sungai Kampar. Minangkabau menjadi kerajaan Islam secara beransur-ansur hasil dari pengaruh kerajaan Islam Melaka dan kerajaan Islam Aceh. Jawa pula telah diislamkan oleh Melaka melalui hubungan dagang dengan pelabuhan utara Jawa, terutamanya di Tuban dan Gresik. Kukuhnya kerajaan Islam Jawa telah menyebabkan jatuhnya kerajaan Hindu Majapahit. Kerajaan Islam Demak seterusnya membuka laluan dakwah di beberapa daerah jajahan Majapahit seperti di Banjarmasin. Sejarah mencatatkan penubuhan kerajaan-kerajaan Islam Melayu yang banyak di rantau ini. Sultanan Islam Melayu Melaka, Kesultanan Islam Sulu, Kesultanan Islam Melayu Brunei, Kesultanan Islam Melayu Makassar, Kesultanan Islam Melayu Aceh, Kerajaan Johor Riau Lingga, Kesultanan Islam Demak, Kesultanan Islam Mataram, antara nama-nama kerajaan yang boleh disebutkan di sini. Kesultanan-kesultanan ini menghubungkan diri mereka dengan Khalifah Islam di Baghdad dan Istanbul. Melaka telah pun diasaskan seawal tahun 1262 Masihi menurut Salalatus Salatin versi Raja Bungsu.
Ini sezaman dengan zaman Khalifah Islamiyah Abbasiyah di Baghdad dan kebangkitan Kesultanan Mamluki. Gelaran Sultan digunakan oleh Sultan Melaka menggantikan Raja, menggambarkan hubungan akrab kerajaan Islam Melayu dengan Khalifah Islam di Baghdad. Persamaan nama Raja Aceh iaitu Al-Malikus Saleh dan Sultan Muzaffar dengan nama Sultan-Sultan Kesultanan Mamluki yang hidup sezaman dengannya sudah tentu bukanlah satu kebetulan sahaja. Di antaranya yang boleh dilihat lagi adalah persamaan warna merah putih yang ada pada bendera Turki Osmaniyah dengan bendera kaum Melayu iaitu warna merah putih sang saka. Kejatuhan Melaka adalah hasil siri balas dendam selepas kejatuhan kota Konstantinopel oleh Kesultanan Osmaniyah. Bahkan Barat sering mengaitkan kejatuhan Melaka sebagai laluan untuk menjatuhkan Kahirah dan Mekah. Kedaulatan Islam sentiasa dipertahankan oleh kaum Melayu. Perang di antara kerajaan Islam Melaka dan kerajaan Buddha Siam sering berlaku. Seringkali kerajaan Islam Melaka memenangi peperangan itu. Kejatuhan Melaka pula hanyalah kejatuhan satu pelabuhan Islam Melayu dan bukan keseluruhan kesultanannya. Wilayah Kesultanan Islam Melayu Melaka yang luasnya dari Petani ke Riau Lingga dan pantai timur Sumatera masih berjaya dipertahankan oleh orang Islam Melayu. Bahkan ketika pelabuhan Melaka berada di bawah Portugis, Sultan Mahmud dan orang-orang Melayu dari Johor telah melancarkan jihad untuk membebaskannya dari jajahan Portugis. Tidak cukup setakat itu, kerajaan Islam Aceh menyerangnya beberapa kali untuk membebaskannya. Kali pertama pada tahun 1547, kemudian 1574 dan seterusnya 1575. Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam melancarkan jihad terhadap Portugis pada tahun 1627 dan 1629, dilengkapi ratusan buah kapal perang. Sewaktu tanah Melayu berada di bawah kuasa British, sejarah mencatatkan satu siri perjuangan jihad Melayu yang panjang. Sultan Ahmad Tajuddin, Sultan Kedah, pernah melancarkan jihad ke atas Francis Line atas mengukir janji yang dilakukannya. Begitu juga di Perak, pembesar-pembesar Melayu Islam berpakat untuk membunuh J.W. Bush, lalu berjaya di dalam misi tersebut. Perang Nanning menyaksikan satu jihad yang sengit oleh Dol Said menentang British. Begitulah juga halnya dengan perjuangan Abdul Rahman Limbong, Mat Kilap dan Tok Gajah. Tok Janggun menentang British di Kelantan. Beliau telah menyeru rakyat Kelantan supaya menyatakan sokongan terhadap Khalifah Islam Osmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Ini menyebabkan kemarahan British lalu membawa kepada satu siri jihad Melayu menentang British di Kelantan. Sakitnya keperitan yang ditanggung British hasil jihad Tok Janggun telah menyebabkan kepada perlakuan biadab yang dilakukan oleh mereka terhadap jenazah Tok Janggun. Jenazahnya telah digantung berhari-hari sebagai simbol menyatakan kemarahan mereka yang tidak ada hadnya. Apa yang berlaku sepanjang sejarah telah memberikan satu identiti Islam kepada kaum Melayu dan tanah Melayu itu sendiri. Melayu adalah bangsa Islam. Tanah Melayu adalah tanah Islam. Ini adalah identiti yang telah dibina dan dipertahankan sepanjang sejarah Melayu sejak dari mereka menerima Islam. Ini adalah identiti orang Melayu Islam di rantau ini. Identiti ini tidak mungkin mampu diubah oleh sesiapa pun. Dan tidak ada juga hak kepada sesiapa pun, tidak kira sebesar mana kuasanya di dunia ini untuk mengubahnya. Undang-undang tubuh kerajaan negeri Johor sebagai contoh dengan jelas meletakkan syarat Melayu dan Islam kepada penguasa negeri. Negeri Johor juga diisytiharkan oleh undang-undang tubuh itu sebagai negeri Islam. Pentakrifan Melayu dan perlembagaan sebelum kemerdekaan dengan jelas meletakkan Islam sebagai ciri Melayu. Demikian juga termaktub di dalam perlembagaan Islam sebagai agama persekutuan. Ini semua adalah hasil perjuangan yang panjang oleh datuk nenek moyang kaum Melayu dahulu untuk mengabadikan Islam di dalam diri bangsa dan susuk tubuh negara yang dihuni oleh kita sekarang. Seluruh kaum Melayu perlu menyambut kemuliaan ini dengan tekad untuk mempertahankan identiti Islam Melayu yang telah diwariskan ini. Melayu adalah bangsa Islam.
Tanah Melayu adalah tanah Islam. Sepakatlah wahai kaum Melayu demi mempertahankannya. Sepakatlah wahai kaum Melayu untuk memartabatkan Islam. Melayu sepakat, Islam berdaulat.